Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak mandi pantai dengan Ayana. Ayana dah mengantuk ke? Kita baru ambil gambar buat video dengan Ayana. So, Ayana cantik tak Ayana? Comelnya dia, cantiknya dia. Kita nak buat video YouTube sama-sama. Dah lama tak buat YouTube ya. So, yang baru masuk, jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Okey, so sekarang ni kita kat pantai dan pantai ni tak ada orang langsung weh. Tak ada orang. Kat belah ujung sana ada lah. Tapi kat sini pantai private tak ada orang. Ha, kat hotel ni je. Okey. So sekarang dah pukul berapa ni? Petang ah. Mendung. Okey, tak gelap lagi ni. Okey, hampir gelap tapi dia macam nak hujan tapi tak hujan. So kita nak bagi Ayana mandi manda. Ayana, dia nangis ke? Nak susu dah ke? Ayana nak susu ke? Alah sayang dia. Sini. Okey. Kita cuba pujuk dia lah. Mana tahu dia okey ke kalau kita pujuk ni. Alah sayang. Sayang dia. Tara pam. Okey, pijak tanah. Dia tanah pula pasir. Ha. Dia dah pijak pasir dah tadi. First time dia pijak pasir. Dia rasa macam wow. Ayana nak cakap ke? Okey, jom. Kita angkat Ayana. Sementara mak dia tengah siapkan susu. Okey, jom kita pergi berendam. Tadi dah berendam dah. Ni berendam lagi sekali. Okey. Letak kita pacak kat sini. Aki pakai tripod kat sini. So insyaAllah selamat. Okey. Ha, belakang sikit air ni. Alright, ada air. Ha. 1, 2, 3. Okey. Duduk dekat pasir. Ambil pasir ni. Kita buat pertahanan. Ayana. Tepuk air. Tepuk air. Tepuk air. Okey, air dia cetek je kat sini. Okey, air tak pasang. Ni tengah air surut. Tak tahulah air pasang ke air surut ni. Sebab kat tengah Aki pergi, tak dalam langsung. Okey. Ha. Seronok tak mandi manda? Ayana first time. Dia sekarang dah 7 bulan. 7 bulan baru dia nak duduk dekat pantai macam ni. Masa tu Aki pergi Langkawi. Tapi masa tu Ayana umur dia 2 bulan. Ke 3 bulan kan? Okey, 2 bulan. Dia tak tahu apa lagi. Okay, sekarang dah tahu dah macam-macam. Dia dah pandai duduk sendiri. 1, 2, 3. Wow. Dia dah pandai duduk sendiri. Tapi kena jagalah kat belakang. Dia tak stable lagi. Baru nak belajar duduk. Okay, 7 bulan dah pandai duduk. Oi, jangan makan. Jangan. Air laut masin. Tak dukung lah. Okay. Macam tu lah. Ayana first time berendam dekat dalam air laut. Okay. Sebelum ni dia mandi swimming pool, dia mandi jacuzzi, dia mandi dalam tub. Kali ni dia mandi dekat laut pula. Seronok tak Ayana? Ayana mandi laut? Okey, seronok tak? Mestilah seronok. Ayana pandanglah kamera. Ha. Ya, tengok. Wah, cantiknya keliling kita. Ada Ayana, ada papa dia, ada mama dia. Mama dia tengah makan. Mak dia tengah makan. Kat belakang tu Ayana dah okey dah. Ha, Ayana dah okey. Tapi pampers dah penuh lah. Penuh sebab duduk dekat dalam air. Lepas tu penuh lah pampers dia. Tengok cantik kan pemandangan. Ayana asyik tengok je. Dia macam wow, cantiknya. Mak dia makan apa ni? Makan apa tu? Cuba tengok sikit. Tara pam. Apa lah mak dia ni? Okey. Kita nak duduk sebelah mak dia lah. Sebelah sini lah. Boleh tak? 1, 2. Oh ya. Kalau nak tahu, sini hotel ni kita datang sebelum ada Ayana. Okey, masa tu Ilya berapa bulan pregnant? 7 bulan. Okey, sekarang Ayana 7 bulan dah ada kat sini. Ni ada mangga. Sarah, ini mangga kering. Dia boleh isap-isap ke? Ha. Nak susu kan Nadia? Tadi nak susu, sekarang dah tak nak dah. Rasa mangga lah. Mangga kering. Sebelum ni aku dengan Ilya, kita orang jalan-jalan kat pantai ni. Nak, awak tak boleh. Dia sekarang, dia kalau nampak Ilya, dia nampak mak dia nangis, dia mengada. Wah, alah sayang, sini susu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, amin. Oh, nak susu. Minum susu di tepi pantai. 24 jam minum susu tepi pantai. Uyo. Sedap. Dia dah penat sebenarnya. Sebenarnya dah 1 jam. Dah mengantuk. Ni kita balik ni mandikan dia, bilaskan dia. Mandi bersih-bersih.
Lepas tu tidur. Pukul 8 tidur. Lepas tu tengah malam dibangun. Cuba pandang kamera. Senyum. Ayana pandang kamera kejap tu. Pandang kamera, kita nak ambil gambar. 1, 2, 3. Okay dah. Baguslah Ayana ni memang bagi kerjasama lah. Kalau nak buat thumbnail, nak ambil gambar, nak buat video. Sebab dia tahu bapak dia asyik merekod dia kan. Nanti Ayana dah besar, Ayana boleh tengok video ni. Ayana first time pergi pantai masa umur 7 bulan. Pergi pantai mandi-manda. Sebelum ni pergi pantai tengok-tengok je. Meleleh lah. Tak apa, meleleh tak apalah. Kan dia dah memang kotor. Dia dah lap. Susu dia meleleh tak apa. Baju dia pun dah basah dah. Kan? Kan Ayana nak tidur tepi pantai. Mana boleh. Baik tidur dalam bilik. Tapi macam tak ada nyamuk pun kan sini. Betul lah kita kat bayar tu. Tapi dia macam kena gigit nyamuk. Mana? Tak adalah. Harap dia tak kena gigit nyamuk ah. Kalau dia kena gigit nyamuk hari tu dekat mana? Dekat Penang first time dia kena gigit nyamuk dah. Dah tolak. Dia kalau dah tak ada dia tolak. Nah, dia sikit. Dah dia tolak. Dia dah tolak maksudnya sudah kenyang, sudah anak kenyang, sudah komen. Wih, dik. Buka lah topi, nak buka topi. Tara pam. Jangan. Tangan ada pasir, tak boleh. Tara pam. Oh, tengok rambut dia. Tu dia rambut dia. Comel tak Ayana? Comel lah. Anak Aki Zulkifli mestilah comel. Betul tak? Ayana comel, cantik. Dah besar nanti cantik ni. Iya, memang cantik. Okay. So, apa lagi nak cerita? Dulu kita makan dekat sini. Kita makan candlelight dinner tau. Dekat sini. Dekat tepi sini. Lepas tu, hujan hujan ke? Oh, ada banyak serangga. Okey, ada nyamuk lah, ada belalang lah. Ada serangga tu, cengkerik lah terbang-terbang kat sini. Masa kita orang makan candlelight dinner. Nak air? Mana boleh? Tak payahlah. Air dalam peti ais dekat hotel tadi. Kita lepak-lepak kat sini pakai towel kat sini je. Melepak. Memang tak ada orang. Sunset kat sana. Tapi sunset pun tak nampak. Kat sana bahagian sunset. Tapi sunsetnya tak nampak. Ayana kenapa? Kenapa? Cuba cerita. Apa masalah awak? Sila komen. Oh, nak cakap? Cakap. Nak buat YouTube sangat cakap. Enggak, Ayana dah bosan main pantai ni. Sudah Ana bosan ke? Ana sudah bosan ke apa? Ayana. Ingat dia je pandai buat. Kita pun pandai buat. Dah. Nak balik dah Okay, so terima kasih banyak semua yang tengok video kita kali ni. Aki minta maaf dah lama tak buat YouTube Sibuk kan. Sekarang Aki banyak pun video pendek. Korang boleh tengok video shorts. Korang boleh tengok video TikTok Aki. Pergi follow dekat TikTok, dekat Instagram, dekat YouTube pun ada. Gaming pun ada lagi. Nanti insyaAllah kita akan buat video YouTube lagi. Terima kasih semua. Nak cakap apa? Jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. Nak nangis dah. Ting. Kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Wow. Seronoknya main kaki. Main kaki pula, main pasir. Wow. Ayana tak nak buat ke? Ayana nak try buat? Buat. Wow. Nah. Kita balik Kau dah ngantuk betul-betul. Betul-betul dah mengantuk dah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Sebelum tu last yang terakhir. Jom kita pusing-pusing dengan Ilya. Jom. Sini last Kita nak pusing-pusing macam ni je. Cepat diri. Kita kenalah ada kenangan nak pusing-pusing. Dah tak ada orang kat sini kan. Ilya tepi sini. Lepas tu kita pusing. Kita buat keliling. Buat penutup. Satu. Pegang layan sekali. 1, 2. Wah. Wah, tak ada orang kat sini. Yo, seronoknya. Okey dah, sini je. Ye. Kita dah mandi pantai. Sudah anak mandi pantai. Sudah komen. Ye. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye Ayana. Bye. Bye-bye. Kena pasiak dah. Nak angkat dia. Nak tutup kamera. Tak ada siapa dah tutup kamera. Sekarang Aki post je video Okey, jumpa lagi. Cantik weh. Cantik. Fuh. Cantik sangat. Wow. Cantik sangat-sangat ni Okey.
Yo. Nah. Nak bapak dia pula. Cantik lah. Ya Allah, cantiknya. Wah. Kalau dia buat video lari-lari pun. Wah. Wah. Cantik. Datang yang ada lari-lari. Nanti Ayana lagi sekali datang dia. Lari-lari. Dah lah. Panjang sangat video ni. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Ayana cakap bye. Bye. Kakung. Bye-bye.